Okay guys, satu stereotype pasal content creators ni bila kita buat kerja kat rumah adalah mungkin orang ingat kita banyak masa tau. Sebenarnya tak juga. Sebab masa kita kadang bila dah ada anak ni, kita akan manage lah perkara-perkara kat rumah. That's why something yang biasanya akan membuatkan kerja tu lagi banyak adalah bila banyak kain. Korang tengok ni, bakul ni, tak sampai sehari lagi tapi dah hampir penuh dah. So, the best solution untuk happy life dan juga happy wife adalah kita kena upgrade something yang memang sangat penting kat rumah kita. Ini dia guys, washer dryer daripada Coway. So washer dryer Coway ni memang sangat bantu untuk memendekkan kerja aku dan juga memudahkan untuk aku basuh baju dalam bakul. Ini baru satu bakul tau. Ini pun tak sampai sehari lagi. Kalau kita basuh guna washer saja, lepas tu nak dry tempat lain ataupun pergi dobi, memang banyak makan masa. Tapi yang ni lain. Aku nak share sikit kat korang apa yang best dengan Coway washer dryer ni. Let's talk about it. Okay, konsep benda ni memang very simple dan juga straightforward. Nama dia pun washer dryer. So, dia adalah satu mesin yang boleh cover wash and dry terus. Bermaksud, semua kain yang ada dalam bakul ni, kita masukkan je kain dan dia akan basuh dalam masa yang sama, dia akan keringkan terus. Buka, ambil, boleh terus pakai baju tu. Tak perlu nak pening-pening, tak perlu nak fikir, oh baju ni basah ke, baju ni tak boleh pakai ke, tak. Banyak mood yang kita boleh pilih kat sini, jenis basuh apa, jenis dry apa yang dia boleh buat. Menarik kan? Personally, aku rasa parents kat luar sana mesti boleh relate lah. Lagi yang dah ada anak ramai kan. Sebab baju setiap hari, lagi-lagi kalau pergi sekolah tu, balik sekolah bawa telur tu. Alamak, benda tu. Memang baju akan banyak kena basuh, kena dry terus. So dengan itu, baju-baju kotor, anak kena air Milo, lepas tu terjatuh lecak ke apa semua, boleh dibersihkan dengan sangat baik menggunakan washer dryer ni lah. Simple je. Masukkan je lah baju macam ni. Pilih mood apa. Dry. Terus siap. Esok nak pergi sekolah. Boleh terus pakai baju tu. Senang tu kan. Tak payah susah-susah nak kena gosok lah apa semua kan. Benda ni boleh settlekan semua masalah-masalah tu. Nampak tak? Apa yang aku suka pasal Coway punya washer dryer ni adalah dia bukan setakat basuh kadang-kadang semacam dekat mesin Dobby tu tau. Tapi dia ada juga teknologi yang menjaga fabric. Tak kisahlah t-shirt ke, baju tidur anak ke, baju sekolah, semua memang rasa masih lagi lembut walaupun lepas kering and tak jadi keras ataupun kasar. Ini memang common issue lah untuk dryer yang kita biasa beli dekat luar, di mana kalau kita drykan guna dryer tu, baju akan start rosak tau. Dia akan jadi kering, lepas tu jadi mengecut lah apa semua kan. Masalah ni semua aku nampak yang Coway washer dryer ni tak ada. Satu kelebihan yang aku nampak lah, kenapa kita kena gunakan washer dryer ni, korang tengok lah macam mana kan. Satu mesin boleh buat dua benda yang kira kompleks, iaitu basuh dan dry. Typically untuk satu mesin macam ni, kita kena pakai dua mesin. Bermaksud kita kena ada washer satu, dryer satu. Ataupun kita buat dia atas bawah kan. Tapi ini tidak. Jimat ruang. Itu paling penting sekali. Untuk rumah-rumah yang mungkin tak berapa nak besar sangat, yang agak sempit, kawasan kondo ke apa semua, benda ni memang akan selesaikan masalah tu. So dia takkan makan ruang yang banyak. Sebab dia boleh buat dua benda yang sama, tapi jimatkan ruang. So untuk ruang macam ni nampak? Terduduk cantik je kat sini kan. Dia pun compact, kecil je. Tapi boleh basuh dengan baik. So itu paling penting tau. Kalau kita nak decoration rumah kita yang cantik, kena pastikan yang ruang tu digunakan sebaik mungkin dan juga tak wasted ataupun tak overuse sangat. So dengan benda ni kita boleh dekor dengan lebih senang lah, mudah kita nak position dekat mana. So korang nampak tak kat sini dia punya display macam mana kan. Ini semua bukannya button physical tapi adalah touch button. So lebih rasa futuristic and modern design dia kat sini. And dari segi drying mode dia pun ada banyak pilihan. So dia ada cupboard, wearable, macam-macam kat sini kita boleh pilih. Tapi kalau tak nak pening, korang just set auto saja, dia akan auto pick dan dia akan pilih yang terbaik lah untuk baju kita. So misal kata kalau korang tak nak basuh, korang dah basuh lain ataupun korang just nak dry saja pun boleh juga, ada pilihan dry only kat sini, just pusing je lah. So korang boleh pilih macam-macam jenis mode washing and drying yang korang nak kat sini. So let's say kalau korang rasa macam nak basuh cepat, tak nak lambat-lambat sangat, pilih je super quick. Kalau rasa macam okay nak basuh yang jenis kain sensitif sikit, pilih je lah, ada allergy care, ada bedding, shirt, macam-macam lagi kat sini. So mungkin korang rasa macam alamak complicatednya nak basuh, nak dry ni semua. Jangan risau, benda ni semua memang very straightforward. Mungkin sehari dua korang akan lebih memahami and sesiapa saja akan mudah untuk nak basuh gunakan ni. Tak kisahlah anak korang ke, parents ke, sesiapa saja. Memang sangat mudah faham setiap button dia dan setiap features dia.
Saya cakap aku. Satu benda yang mungkin ramai tertanyakan bila cakap pasal washer dryer ni adalah tak rosak ke dia punya mesin ataupun motor. Sebab yelah dia 2 in 1, ada washer, ada dryer dalam satu mesin tu kan. So jawapan dia adalah tidak. Ini memang common concern orang lah. Even aku sendiri pun tertanya juga pasal benda ni kan. And bila aku tanya sendiri pihak Kowe, diorang kata yang washer dryer diorang ni memang gunakan inverter DD motor yang memang stable dan senyap. And instead of aku explain panjang-panjang, why not kalau aku tunjuk live terus kat korang semua macam mana benda ni berfungsi. Okay, sekarang ni washer dryer ni tengah running dan aku perasan yang dia punya bunyi tu memang sangat minimal. Tak dia bunyi kuat sangat dan tak melompat-lompat. Korang tengok sekarang ni. Dengar sendiri lah. Memang senyap je kan masa dia tengah bersihkan. Sebabnya memang dia punya motor tu ikut load berapa banyak pakaian kita letak dan mood apa yang kita gunakan. So ini memang sangat-sangat best. Sebab typically kalau kita gunakan washing machine, tak kisahlah dryer ke apa, bunyi dia memang akan bising gila sampai bergerak-gerak kau tahu tak. And ada juga washing machine aku lain sampai terlanggar-langgar dinding ni. So memang bising. Tapi untuk Kowe wash dryer setakat ni dia tak ada isu tu. Aku faham korang pun mungkin tertanya kan, kenapa tak hantar Dobby ke laundry ke dekat luar. Lagi senang diorang yang uruskan, diorang yang buatkan apa semua kan. Even 24 hours pun ada. So jawapan dia macam ni lah. Kita dah ada anak bini ni and then kain pun makin lama makin banyak kan everyday. So aku rasa dia akan terlalu bergantung sangat dengan Dobby ataupun laundry luar. Unless kalau macam kita punya selimut cadar tu mungkin boleh sebab dia berat, besar and kadang nak muatkan dalam kita punya wash dryer pun tak muat kan. Itu mungkin okey lah. Dan mungkin kita just buat sebulan sekali. Tapi bila melibatkan baju harian ni, aku tak rasa Dobby dan juga laundry ni relevan lah. Unless kalau kita memang tak ada budget ataupun kita memang tak nak beli washer dryer, mungkin boleh. Dan mungkin untuk orang yang bujang sesuai lah. Untuk orang yang berkeluarga, aku rasa kurang sesuai. Sebab everyday memang banyak baju kita nak basuh ataupun drykan dia. So itulah jawapan aku. Dan bila bercakap pasal jenama Kowe, aku pasti korang pun dah lebih kenal kan Kowe ni macam mana. Memang diorang amat sinonim dengan hard service, bermakna segalanya peace of mind in terms of maintenance, service apa semua, diorang semua yang uruskan segala-galanya. Kalau ikutkan, Kowe sebenarnya antara yang pertama tau yang menawarkan hard service khas untuk washer dryers. Sebelum ni orang ramai macam dah kenal Kowe ni dengan servis untuk water purifier, air purifier dan juga mattress. Tapi Kowe faham yang ramai rakyat Malaysia mungkin terlepas pandang yang pentingnya servis and pembersihan washer dryer sebab mesin ni pun bekerja setiap hari juga. Lebih kurang macam korang punya air purifier apa semua kan. Dan aku difahamkan yang Kowe Lady ataupun kita ambilkan short form dia Kodi akan datang setiap 6 bulan untuk buat full hard service supaya washer dryer kita sentiasa bersih, tahan lama dan juga berfungsi dengan baik. Macam korang tengok dalam gambar ni, servis dia ada 7 step penting termasuk dalam pemeriksaan mesin, buang lebihan air, sterilize drum, pembersihan dalaman dan luaran, cek aliran air dan rawatan drum khas, semuanya untuk pastikan prestasi mesin ni sentiasa tip-top lah. Secara tak langsung kat sini memang lebih peace of mind lah terhadap apa yang kita gunakan dekat washer dryer ni kan. Kita just fokus untuk basuh kain saja. Pasal servis, maintenance ke apa semua, Kowe yang settlekan. So less stress kat sini, even kita pun lebih mudah lah nak maintain dia kan. Tak perlu nak pening-pening, tak perlu nak fikir akan rosak bila, nak kena servis lah, motor dia rosak semua tak boleh nak fikir dah. So segalanya just Kowe je uruskan after sales service and hard service dia. So that's why lah aku cakap yang happy wife, happy life. So kita nak buat sendiri pun boleh sebab benda ni semua memang mudah je. Okay, kain pun dah siap. Konklusinya bagi aku Kowe washer dryer ni memang menyelesaikan banyak masalah, terutamanya untuk parents kalau sana yang ada anak kat rumah kan. So simple je benda ni, dia tak complicated pun. Macam tadi aku basuh, lepas tu dah siap keringkan, settle lah. Korang notice tak yang aku letak washer dryer ni dekat kawasan luar, outdoor? Dan mungkin korang tertanya kan, adakah washer dryer ni boleh tahan dengan cuaca di luar, hujan panas? Yes, boleh. Sebabnya washer dryer ni dia memang weatherproof. Bermaksud korang boleh je letak dekat outdoor macam ni, tapi janganlah korang jemur tengah panas. Itu tak jadi apa lah. At least ada bumbung dan juga at least dia terkawal sikit lah daripada cahaya-cahaya yang terlalu panas terik sangat. So itulah antara sedikit sebanyak aku punya pengalaman dan juga sharing tentang washer dryer ni. Dan ini boleh kata first video lah pasal washer dryer dekat dalam Faz Channel. So aku minta maaf kalau ada kekurangan ataupun ada something yang aku miss out, dan aku harap kita dapat belajar sama-sama tentang washer dryer macam ni, okay? Kalau korang semua berminat dengan Kowe washer dryer macam ni, just check it out saja dekat Kowe Malaysia, okay? Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Senang je nak on off dia. Semua touch. Dia punya sound pun sedap. Rasalah mahal dia kan. Aku suka dengan dia punya surface ni. Finishing dia, rotation dia, dengar. Solid kot.